Hello guys, barang dah sampai. Self challenge. Tablet ni dah lama. Problem dia adalah bateri. So kita cuba buat dengan cara yang sesuai. Dan kita tunggu resultnya ya. Okay, bye. Okay, dah siap solder. Tapi kualiti soldernya mungkin tak berapa baik. Bukan tak berapa, macam tak baik langsung. See? But it's okay. Kita belajar. Dan semasa aku godi-godi tadi, ni punya speakernya dan ada yang dah tercabut kat situ. Kalau boleh nampak kejap. Here tercabut satu, so kena solder lagi. Yang belah sini cabut. Dan untuk sekadar pemerhatian, sebab ni pun tak lama, cuba-cuba je. Dia punya button-button pun dah tak berapa nak ada. Tada, cik. Okey lah, tapi sebenarnya dia punya mungkin skrinnya kot dah lama. Sebab kita tengok dia macam ada hitam putih sikit. Bukan hitam putih, memang putih lah, putih. Nampak okey sebab ada si rakaman tu. Kita tengok dia punya colour dia kan. Lepas tu kau nampak ada satu line hijau. Bukan satu lah sebenarnya, ada berapa, ada satu yang di sini. Boleh nampak satu hijau. So lepas ni akan cuba untuk solder yang sini pula. Okay. Where is it? Kita cuba solder yang ni. Kemudian nanti kita akan tambahkan gam. Sebab kat sini nanti dia bergerak. Kita akan letak. Ini gam ni sebenarnya memang sesuai untuk apa, elektronik lah. Tapi dia yang aku beli ni khusus untuk telefon sebenarnya. So sepanjang penggunaan aku dia macam multi-purpose. Dan memang multi-purpose pun boleh tengok sini. Nanti aku akan letak dekat sini sikit je kot. Yang sekadar yang cukup, yang mana kalau perlu untuk aku cabut, boleh cabut. So kita tengok final nanti ya. Jumpa lagi. Bye. Okay, kita letak sikit gam. Sikit je, cukup syarat. Okay, dah lepas. Oops. Gam ni sebenarnya dia bocor. Banyak rugi dah hari tu. Tapi nak macam mana, tak apalah. Okay, yang tadi yang aku nak solder tadi. Okay, dah solder dah. Harap okey lah. Memang harap okey. But dia punya speaker ada problem. So kalau ada putus lagi, terpaksa kita buka lagi. Setakat ni okey. Walaupun dia punya kualiti solder tu tak berapa baik. Okay, kita cuba. Di sini sebenarnya kat tepi ni dia ada button dia tau, tapi dah hilang. Dan button dah tak berapa nak ada. So kita kemaskan sedikit.
luruskan sedikit. Okey, sebelum kita ready untuk pasang semula. Baik. Okey, dah siap. Tapi macam aku katalah, button tak ada. So aku cuba buka pakai ni je. Susah nak bukanya. Biasalah, bukan caranya. Alright. Dia sebenarnya kalau ikut gambar, dia sebenarnya gambarnya hitam putih tau. Okay, gambarnya agak blur, macam tak berapa nak ada colour. Okay, nampak jelas. Alright, itu saja untuk kali ni. Selamat berjumpa.